30 km menuju ke goal Norway. Aku dah tak lalu laluan National Cycle Road dah. Aku masuk highway ni. Kalau ikut National Cycle Road, aku tak tahu lagi mungkin 2 malam lagi atau 3 malam lagi baru sampai ke Oslo. Tapi ni sebelum aku guna highway ni, aku check lah Google Maps. Dan aku tengok highway ni dia berkongsi jalan dengan jalan biasa, jalan persekutuan macam tu kalau kat Malaysia. So aku boleh basikal boleh kayuh dekat jalan ni. Dan jalan ni, highway ni pun tak busy. Kalau dari sini ke Oslo dalam berbaki 90 lebih ataupun mungkin 80 km lagi untuk ke Oslo. Okey, ini merupakan malam ke-5 ke ke-6 aku bermalam. Sekarang kita berbaki 27 km untuk menuju ke Honeyfoss. Dan kalau dari Honeyfoss ke Oslo dalam 60 km. Jadi hari ini aku putuskan untuk bermalam di sini, di tempat abandoned building, betul-betul dekat highway nombor 7. So ini aku tak pasti ni bangunan apa, tapi aku rasa boleh lah untuk bermalam. Dan yang paling bestnya, apa yang paling suka abandoned building ni, kau tak perlu buka kemah, tidur dengan sleeping bag saja. Jadi memudahkan korang untuk belah. Contohnya kalau pasang kemah, ambil masa sejam ataupun mungkin lebih untuk kemas kemah, untuk buat apa semua, untuk kemas apa-apa semua, lepas tu baru caw. Tapi kalau ada abandoned building yang bertutup macam ni, aku hanya perlu tidur dengan sleeping bag saja. Jadi masa untuk kemas dan caw tu sangat-sangat cepat. Jadi tidur dekat abandoned building ni memang bagi aku adalah salah satu blessing lah untuk bicycle traveller, sebabkan dia tak perlu pasang kemah dan dia terlindung daripada angin. Dan yang paling penting, kecuali lah kalau tempat tu ada banyak nyamuk, dia terpaksa lah pasang kemah. Aku bawa korang explore tempat ni sikit. Ini tempat dia. Mungkin tempat ni macam restoran, aku tak pastilah. Tapi ini pintu masuk dia. Aku dah block dengan kayu. Jadi kalau orang daripada luar nak masuk, dia tak boleh. Pasang benda ni kira macam bagi aku sedikit safety lah, supaya aku boleh tidur dengan nyenyak. Lepas tu dekat bawah tu, nampak tu, ramp tu, aku baru letak. Jadi besok senang aku nak keluar, aku nak sorong basikal aku, senang aku nak keluar daripada tempat ni. Malam ke-5 atau ke-6 daripada Bergen menuju ke Oslo. InsyaAllah malam ni tak ada apa-apa. Aku boleh tidur dengan nyenyak lah macam biasa. Dan yang paling best sekali, tak payah pasang kemah, supaya aku senang nak caw. Sekarang ni jam 9. Matahari baru nak start. Terbit. Dah nak keluar senang. Semalam nak masuk
Payah gila. Teruskan perjalanan menuju ke Oslo. So inilah tempat dia. Bangunan construction yang terbengkalai. Oslo 76 km lagi. Aku akan cuba juga sampai hari ni. Lega aku dah jumpa laluan basikal dan berjalan kaki untuk menuju ke Oslo. Kita dah tak jauh dah dengan Oslo. 6.8 km. Seharian aku kayuh hari ni. Banyak menolak, banyak mendaki, banyak menurun. Macam-macam ada. Malam ni kita sampai Oslo. Betul-betul hari yang panjang lah. Malam tadi aku tidur dekat tepi jalan ni. Aku sampai pun agak lewat dalam jam 11 macam tu. Pagi ni aku check kat maps, dekat area sini ada drinking water dengan ada toilet. Ini tempat aku tidur. Jom kita pergi sana. Aku semalam datang dari arah tu, atas tu. Lepas tu malam tadi aku tidur dekat bawah pokok tu. Ada sebab Allah hantar aku ke sini. Pagi-pagi aku sedar kat bawah ni ada toilet, public toilet pula tu. Dan rupa-rupanya dekat sini ada laluan. Ada laluan turun, ada laluan masuk. Dari sini pun ada. Dan sini ada bilik air. Dia tulis Van Krane. Tak tahu apa maksud dia. Bilik air lah kot. Kalau kalau boleh minum dia tulis itu drink ke atau tering macam tu lah. Okay. Aku harap pagi ni kaki aku dah elok sikit. Kalau dah elok aku akan sambung kayuh. Kalau tak, nanti aku bagi tahu korang. Sekarang ni kita masak breakfast dulu. Dah alang-alang dekat dengan public toilet, dekat dengan water source. Kita masak breakfast. Okay, sambil-sambil masak tu aku nak story lah sikit. Sebenarnya tempat macam ni adalah tempat yang aku cari-cari pada semalam. Pada sebelum waktu senja lah. Masa tu aku tengah kayuh ke arah Oslo. Sebenarnya semalam aku memang tak expect untuk sampai ke Oslo, ke bandar Oslo. Tapi entah macam mana aku keep on cycling, aku sampai juga Oslo. Lepas tu, tapi sebelum sampai Oslo tu aku berehat dekat McD kejap sebab aku nak recharge aku punya phone macam biasa dan recharge aku punya action cam. Dan bila dah sampai Oslo pada lewat tu, tak ada lewat sangat, malam jugalah tapi belum gelap. Aku tercari-cari dekat mana aku nak tidur malam ni dekat Oslo. Aku sempatlah aku check kat booking apa semua, check ada ke hostel, tapi macam biasa harga dia memang mahal gila, dalam 300 lebih ke 200 lebih. Aku rasa 300 lebih untuk satu malam. Lepas tu sambil-sambil tu aku godek-godek lah check GPT, aku cari tempat mana yang aku boleh bermalam untuk malam ni tanpa sebarang bayaran. Lepas tu ChatGPT bagi aku cadangan beberapa tempat. Antaranya ada tempat yang sedikit jauh daripada center. Maksudnya tempat area dekat sini lah. Memang betul ChatGPT bagi direction yang aku boleh katakan 95% tepat. Tempat ni sebenarnya ChatGPT yang yang bagi aku cadangan. Sekejap, check. Dah ini belum. ChatGPT yang bagi cadangan spot ni
untuk aku bermalam. Di mana ada, dia kata dekat area-area sini, sebenarnya area tu depan lagi. Area-area sini ada public bathroom, bukan public bathroom, public toilet, dan ada kemudahan air untuk isi air lah, water refill lah. Masa aku kayuh dalam jam 11 malam tadi, masa tu dah start gelap kan. Aku terserempak dengan satu aku nampak macam laluan tangga kecil. Aku turun lah. Aku sampai dekat pokok atas tu. Lepas tu aku tengok, tempat ni macam okey untuk bermalam ni. Dan masa tu aku dah tak check map dah. Sebab aku dah memang dah macam, nampak spot ni dah okey. Terus terus tidur lah, terlelap lah. Lepas tu pagi ni aku bangun. Alhamdulillah malam tadi aku tidur dengan tidur dengan selesa juga. Aku dapat tidur 5 jam lebih tanpa gangguan. Tapi sebelum tu, malam tu aku dah perasan ada orang duduk kat situ. Aku perasan ada orang duduk dekat situ. Orang entahlah, waktu tu malam lah. Tapi Alhamdulillah tak ada diorang tak ganggu aku lah. Rupa-rupanya pagi ni aku bangun, aku check maps, offline maps aku dekat Maps.me. Memang dekat sini adalah public punya tempat, public punya park, di mana ada toilet, ada air. Kiranya macam, Alhamdulillah, ChatGPT memang bagi aku direction yang betul untuk aku bermalam. Tempat yang betul, tempat yang aku memang cari-cari. Jadi Alhamdulillah malam ke-6, malam ke-5 ke malam ke-6 aku dapat tidur di tempat yang boleh kata proper lah. Walaupun malam tadi aku tak pacak kemah. Kalau aku pacak kemah pun memang lewat nak pasang balik. Aku tidur dengan sleeping bag je malam tadi. Sekarang ni kita sediakan breakfast dulu. Ada traveller basikal daripada Jerman, warga sini tadi datang. Aku tanya dia kayuh dari mana. Dia kayuh daripada Malmö kot tak silap. Dia drive kereta daripada Berlin. Lepas tu dia berhenti kat Malmö. Lepas tu daripada Malmö tu dia kayuh sampai ke Oslo. Tapi itulah, dia tak boleh berbahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sangat-sangat sikit. Jadi susah sikit nak berkomunikasi dengan dia. Kita sebenarnya dah tak jauh dah dengan sempadan Sweden. Aku rasa dalam 40 lebih kilometer daripada sini. Kita masih di Norway Cuma kita dah semakin hampir menuju ke border Sweden. Alhamdulillah aku jumpa tempat hutan yang bagi aku tebal jugalah. Tapi dia betul-betul tepi jalan. Aku rasa dah 2 malam aku tidur tanpa kemah. Dan hari ni buat terakhir kalinya aku nak tidur dalam kemah sebelum aku meninggalkan bumi Norway. Check out my campsite. Hari terakhir di Norway. Selepas beberapa batang pokok yang mati yang telah aku patahkan dan clear the ground floor, baru boleh pacak kemah. Tengok ni, kemah aku. Ni tempat aku gantung basikal. Dan ini ground sheet. Ground sheet ni daripada aku camping dekat dengan sungai. Dia lembab. Aku baru perasan. So sebab tu lah aku gantung dia, bagi dia kering. Itu je lah. Oh ya, camping ni kalau berdua, bertiga seronok. Tapi bila seorang tu, seronok juga. Tapi bila nak backpacking, jenuh gila. Aku tak tahu besok pukul berapa aku keluar daripada hutan ni untuk sambung perjalanan aku. Tapi masa yang sama lah aku ambil dalam sejam lebih macam tu. Tanpa breakfast biasanya. Dia belum gelap lagi, sekarang baru jam 8
8 831.